Okey, hari ni plan nak memancing. So hari ni nak cari umpan. Newbie. Jumaat ini dia punya tu info untuk air pasang. Ini first time tengok benda ni, jadi kurang faham ni. Tengah teriak Minyak kau. Newbie. Nak ada teriak. Tu dah tay komannya. Nak kayat yang kayak Ni? Nak kayat yang kayak apa ada? Ya, mau buah orang agak tu jari tu ngenan deh. Tu. Tak teriak jatuh pada. Tak ada. Kau mau ketua itu. Lok nak. Unlock kau. Pegang lok. Tukar lock. Tu kan aku mau pusing. Okey dah. Berat dah. Oh, ya lempuang. Nó nemu nggak saya lempuang. Oh. Mau umpan saya tahu. Ya kalau lempuang. Bangkang ni kena estate tu kan. Video ni kalau dapat okey lah rezeki, kalau tak ada menikmati angin dan pemandangan jembatan. Jembatan tu waktu malam cantik. Tadi dah banyak cari pot belakang The Spring, banyak orang juga, tak ada tempat parking. And then tepi Tanjung Batu terlalu deras dia punya air, so untuk safety tak naklah paksa diri turun. Jadi kita belakang waterfront apa ni? Waterfront Bintulu lah ni. Dekat belakang ni. Tepi jembatan Bintulu. Kelima. Okey, lepas percubaan. Lacuk. Okey. Ni loceng letak sini. Nanti kan ada makan dia akan berbunyi. So macam ni lah kerja dia. Tunggu this one, number one, pancing satu, pancing kedua dia punya. Saya ingat memancing ni senang macam orang
dapat. Tapi episod menunggu pula menunggu sesuatu yang tidak pasti. Okeylah. Nadai. Itu bisa bencu-bencu agak itu deh. Baik, sekarang ni macam ada bau mak sikit. Macam saya rasa mau pasang-pasang. Tadi saya dengan dia sampai sini dalam pukul 10. Lepas tu burung. Ni dah pukul 12. Yes. Sini banyak motor. Korang nampak tengok tak tu? Yang putih-putih tu, jerbu tu sebenarnya. Sebab area sini Bintulu agak teruk jerbu. So ya, apa? Tunggu saja. Jangan give up. Cayo. 2 jam pertama masih menunggu untuk 2 jam. Benda buat suspend inilah. Kalau loceng dah berbunyi. Aduh. Nanti tarik tak ada juga. Loceng saja berbunyi. Kena scam. Stempel kot. Okey, 2 kali dah terlepas. Terlepas 2 kali. Tikau bro. Jauh lah. Aduh. Tak apa. Coba lagi. Makin rancak tapi dia main saja. Tengok. Ni berapa kali dah pasang ni. Dia makan ni je. Dia tak nak sangkut. Tak apa, coba lagi. Nama hari tu. Udah mau masai tu? Mau masai? Macam mana pula? Rintis-rintis. Kerja air gulung tu tau. Salah. Air pancing. Air ini ternyata dia. Nah, Linh kayo. untung Matuleng. Nah, tahu saya semingat. Tahu. Malay ko na muri. Kita dah nak balik. Tak ada dapat apa-apa hari ni. We call kumpau. So untuk hari ni dia memancing setakat ni saja. Hari ni tak dapat apa-apa. Hari ni tak dapat apa-apa. Jadi balik sajalah. Jam pun dah lewat sangat. Dalam pukul nak dekat pukul 3 saja. Jadi okay guys, kepada kamu yang menonton sampai habis, jangan lupa like, subscribe dan komen juga lah. Share tempat kamu orang selalu memancing tu. Mana tahu saya boleh datang sana. Okay, setakat ini saja.